Hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Orang lain tak boleh bagi hidayah. Hanya kita perlu memberitahu. Kita menceritakan, kita mendedahkan apa yang didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat zaman dulu pun ramai dah. Boleh katakan semua umat-umat zaman dulu tu menentang Nabi belaka. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita nak ukur, betul salah ni di atas kejayaan. Makna kalau berjaya tu baru betul sesuatu perkara yang kita bawa. Maka kita akan tengok hak Nabi bawa, hak Rasul bawa ni tidak betul. Apa tak betul? Bukan semua Nabi berjaya. Kita tengok Nabi Yunus alaihi salam sepaksa unggal naik kapal laut. Allah Ta'ala tahu balik dari laut kena makan ke ikan tu. Nak ayat tidak berjaya. Nabi Nuh alaihi salam umur dia 950 tahun. Hanya boleh tak sampai 100 orang dia berdakwah. Mana kalau kita tengok kepada kejayaan, tengok kepada hasil bagaimana kita berasa lenak lagi tu, tengok ke hasil kejayaan, maka Nabi-Nabi tidak berjaya, tak betul lah. Bukan itu pengukurannya. Betul salah bukan berjaya tidak berjaya. Betul salah ukur dia mari mana benda tu. Kalau mari daripada Allah Ta'ala, mari daripada Nabi SAW, mari daripada Rasul-Rasul dan Nabi, semuanya betul. Walaupun ramai yang berkata tidak. Kepandaian, kepintaran yang kita ada itu daripada Allah, bukan mari sendiri. Walaupun kita nampak secara zahir kita belajar, tetapi yang memberi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dengan hidayah. Kita pergi dengar di sana sini, dengar orang baca Quran, dengar orang baca hadis, akhir kali kita dapat hidayah.